Nanti buat video review setup kat bike bang. Okey, insyaAllah. Saya nak main kat PC. Kalau kat PC tak berat sangat. Dia bukan macam game AAA. Abang buat video setup dia, insyaAllah. InsyaAllah aku buat nanti. Alright guys, kita bawa habis kayu tadi dalam 35km dengan elevation 1500++. So dalam live aku tadi ada viewer yang minta macam mana aku set up indoor trainer ni. Pertama sekali, apa yang anda perlu ada? Indoor trainer, turbo trainer. Macam aku pakai ni Magini T300, harga dalam 2000 something. Tapi disebabkan mungkin bajet ni terlalu tinggi, boleh cari trainer yang brand lain, tak ada masalah. Macam contohnya Ting Rider. Ting Rider dalam 800 ke 900 macam tu lah. So untuk trainer ni dia ada dua jenis mounting dia. First mounting dia pakai True Excel, yang second dia pakai Quick Release. Untuk Ting Rider yang model baru, dia datang dengan dua jenis tu lah. Quick Release boleh, True Excel boleh. Jadi sebelum beli tolong cek jenis bicycle anda. Dia pakai, cari kad ni dia pakai apa, True Excel atau Quick Release. Untuk True Excel dia macam ni lah. Dia jadi satu shaft masuk terus ikat pakai pakai Allen key. Kalau Quick Release dia pakai macam ni. Ni dia punya cari ikat dia macam ni. Dia pakai skru kecil ni masuk and then tarik macam ni. Jadi sebelum beli tolong cek dulu, tolong cek jenis bicycle. Sebab bicycle sekarang ada, so far kalau yang bicycle yang macam ni dia ada dua jenis je. Tapi kalau bicycle macam bicycle budak-budak tu, dia ada pakai yang bolt and nut, agak problem sikit untuk pasang dekat sini. Bukan agak problem, memang tak boleh. So untuk yang pakai bolt and nut kena cari trainer yang dia pakai roller. Brand tak silap brand Wahoo kot. Tapi tu agak expensive lah. Tapi boleh buat untuk yang tak nak buka tayar belakang. Macam ni kena buka tayar belakang lah. Kena buka tayar belakang, maintain tayar depan. So keadaan dia akan macam ni lah. Bicycle trainer. Untuk gearing, still pakai gearing sama. Gearing sama je. Nampak berat ni, aku nak kayuh ni. Siapa yang cakap kata apa, bang turunlah bang, kayuh pakai tangan ni, berat ni. Berat ni. Okey, lepas dah ada bicycle dengan trainer tu, kita pergi setup dekat PC dan juga telefon. Untuk setup dekat PC dengan telefon sama je. Macam sekarang aku pakai kat PC, yang mana pakai sekarang pakai telefon lah. So bila kita dah run program tu, dia akan keluar macam ni lah. So kena register apa semua dulu, dia akan keluar macam ni dan kita select kita punya profile. Contoh ni profile aku. Jadi sebelum dia keluar, dia masuk dekat menu tu, dia akan keluar right atau run. Macam aku select right. Jadi dia akan keluar macam ni, power source. First akan keluar power source dengan speed sensor. Jadi apa yang kita buat, kita klik kita punya power ni lah. Sebab sekarang ni aku ada dua power. Satu dekat crank, satu dekat trainer ni. Jadi aku akan connectkan yang first power aku dekat aku punya crank lah. So crank aku yang brand ni lah. Dia akan keluar kali hijau. Lepas tu secondary power. Ini pun tak ada masalah, just connect saja kalau ada secondary power. Macam aku ada dua, satu trainer, satu crank. And then cadence pun aku pakai aku punya crank ni. Crank ni bila ada power meter, dia come together with cadence lah. So aku connect cadence, pair. Controllable ni adalah ni lah kita punya trainer tadi lah. So bila dah connect ni 1, 2, 3, 4, yang harit ni kalau kata ada harit boleh connect, kalau tak ada pun tak ada masalah. At least kena ada yang power ni, ini dengan ni. Baru nampak yang apa ni, benda tu berjalan. Dan kita klik right. So barulah kita pilih nak mana, free ride ke, my bunch ke, zombie ke, training ke, garage ke, live ke, apa semua boleh try lah nanti. Itu saja cara dia dan macam mana aku set up. Sudah belajar? Sila komen. Bye bye.